bahagian leher, bahu, sampai tulang belakang korang ni, sampai pinggang ke pinggul. Kepada follower selalu bertanya, bang, apa beza urut badan dengan urut kaki? Okay. Perbezaan urut badan dulu saya bagi tahu. Urut badan kita bagi melegakan lengan-lengan badan. Betul tak? Kita lengan-lengan badan, bahagian belikat, bahagian leher, bahu, sampai tulang belakang korang ni, sampai pinggang ke pinggul. Apa beza pula untuk bahagian tapak kaki? Untuk bahagian tapak kaki sebenarnya, kita berhari-hari, tiap-tiap hari berjalan beratus-ratus, beribu-ribu langkah. So, kita akan rasalah sakit bahagian tapak kaki. Sebab apa? Sentiasa berjalan. So, dengan cara urutan tapak kaki sebenarnya membantu menaikkan imunisasi badan kita dan melegakan dan daripada stres-stres kerja, faktor-faktor utama harian kerja kita, apa yang kita lakukan. Macam mana pun urat-urat tu akan stres dan tegang. So, cara urutan tapak kaki berbeza dengan urutan badan. Tapak kaki untuk organ dalaman, bantu kita refresh. Lepas tu akan rasa kita punya badan dalaman kita akan stabil. So, belajar sesuatu, dislike, share dan komen.